Sorok papan, tarik papan, buah keraji di dalam perahu. Suruh makan, dia tak nak makan. Suruh kerja pun dia tak tahu siapa dia. Jadi kita cari orang-orang sana, kita akan tanya soalan dekat dia. Dia nak jadi influencer ke nak jadi professional worker? Kita dah jumpa dah. Kita baru nak bergerak, dah jumpa dah. Dah ready kat sini. Saya nak tanya, nak jadi influencer ataupun professional worker? Okay. Bagi saya nak jadi professional worker kot. Sebab saya tak mahu jadi influencer. Nanti kalau jadi influencer kan, kita kena content lah, jam lah, viral lah. Kalau macam professional worker ni, kita enjoy lah kita buat kerja tu. Tak payah nak book jadi influencer. Biar orang, apa panggil, yang mana jadi influencer je jadi influencer. Kita stay je dekat tempat yang sama. Takut lah nak privacy kan. Yes, saya takut jadi influencer ni. Kita privacy lebih better. Professional worker tu, Encik nak jadi apa? Cita-cita lah. Okay, cita-cita saya nak jadi polis. Polis. Saya nak jadi polis. Yes, nak jadi polis. Akan apa tu, sambung lah. Sekarang kan tengah diploma. Lepas kalau nak jadi inspektor kan ada degree. So tak maulah. Bukan belagak tak mau pangkat bawah, tapi talang kan, halang menyeluk perkasam. Biar sampai jadi inspektor macam tu lah. Tapi saya punya cita tu nak jadi polis lah. Ikutkan tu. Kalau tak jadi polis pun yang berpakaian beruniform. Tak kisahlah JPJ ke, immigration ke, macam tu. Kenapa nak pilih apa panggil kerjaya orang apa panggil orang hadapan lah. Uniform kan orang hadapan. Oh, okay. Frontliner. Oh, nak jadi frontliner sebab satu macam kita tahu lah, tujuan kita nak membantu rakyat-rakyat kat luar sana kan. Lagi satu saya suka macam kita tahu berpakai uniform ni dia punya penampilan dia tu kemas. Lepas tu bersedia macam tu. Berdisiplin, tanggungjawab macam tu. Berintegrasi, integrity. Dia kata alang-alang menyeluk perkasam. Alang-alang dekat sini dah kan. Kita cari lagi orang. Saya jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanyalah, anda lagi prefer professional worker ataupun influencer? Kalau dengan umur saya ni kan, saya sebenarnya dah melalui zaman yang belum ada social media. Jadi masa sekarang dan dulu bila ada social media ni, sebenarnya dia membuka peluang yang banyak kepada golongan-golongan yang mengamalkan media sosial ni. Cuma kami yang mungkin zaman saya dan sampai sekarang, kami lebih suka kerjaya profesional lah. Satunya sebab kerjaya ni memang ada orang kata kita pergi balik kerja kan,